banglo di Jalan Turi, bangsa pernah mengejutkan satu Malaysia. Seorang pembantu peribadi bernama Arifin Agas membunuh 2 orang kanak-kanak, Arjun Talwa dan Kabir Talwa, serta seorang pembantu rumah, Natalia, cabisan mayat. Kesemua mangsa ditemui di tangki najis di belakang rumah banglo ini. Sering dikatakan, penampakan 2 budak bermain di kawasan banglo. Berdirinya seorang wanita tanpa kepala dan jeritan meminta tolong. Budak-budak masih kedengaran di waktu malam. Banglo mewah diduduki oleh suami, isteri dan 2 orang anak mereka, kini sunyi dan menyeramkan. Dikatakan si suami membunuh kesemua ahli keluarganya akibat hutang bisnes dan ada yang menyatakan mereka dibunuh begitu kejam. Kini tiada sesiapa pun yang dibenarkan kunjungi banglo ini. Rata-rata pengunjung berkata diarah keluar oleh suara mistik. Dikatakan seorang ahli paranormal cuba tinggal di situ untuk menguji kekerasan banglo. Berakhir apabila siling dan dinding diketuk berulang kali, suara jeritan keluar, membuatkan beliau lari lintang pukang. Nimalan, Taman Tema Pertama Negara, dibuka pada tahun 1975. Sejarah hitam bermula pada tahun 1993. Seorang warga Singapura mati disebabkan gelongsor gergasi. Lebih malang ditutup pada tahun 1994 akibat runtuhan tanah dan kos pembaiki yang mahal. Penampakan sosok berbaju putih, suara orang memanggil dan bisikan di telinga sering terjadi di kawasan ini, menjadikan Taman Tema Nimalan kini antara salah satu kawasan keras dan seram. SG Jalan Gasing, Petaling Jaya kepunyaan Syekh Hanko masih menyimpan kisah seramnya sendiri. Sering dikaitkan pembunuhan kejam, gantung diri dan penggal kepala. Penduduk sekitar melaporkan kedengaran suara orang berbisik memanggil nama mereka dan ada juga menyatakan terlihat kelibat wanita berbaju putih memerhatikan dari tingkap di waktu malam. Kedengaran suara tangisan walaupun di waktu siang, jeritan meminta tolong walaupun tiada sesiapa di situ. Pengunjung sering berkata yang terasa ditepuk atau disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat di mata kasar. Ada yang menyatakan daripada 48 mangsa kejadian, ada yang masih tidak mahu pulang ke alam yang sepatutnya, menjadikan Highland Tower masih dikatakan keras walaupun berpuluh tahun.